Okey, hari ni kita nak guna garam biru. Okey, antara sebab nak guna garam biru sebab ikan yang ni. Yang ni dia asyik bernafas banyak kali. Dia asyik naik ke permukaan dan bernafas. Bagi saya tak normal lah. Biasa dia lepas bernafas dia ambil masa sikit lah sebelum dia nafas balik. Tapi dia asyik naik ke atas. Anda boleh tengok ikan tu pun asyik usik dia. Ada ikan kaloi lain usik dia juga. Mana dia macam lemah sikit lah. Sekarang ni dia buat tingkah laku yang tidak normal. Dia naik lagi. Memang tak normal. Ni kawan dia tak naik lagi ni. Tu dah nampak lah. Jadi kita kena guna garam biru. Okey. Kalau saiz macam ni kita guna sikit je. Kita letak sikit garam biru. Anda boleh tengok garam biru. Kita nak normalkan balik air ni. Tak tahu apa berlaku ke air ni. Sebab malam tadi dia hujan. Malam tadi hujan dah 2 hari tau malam hujan. Sikit-sikit je. Lepas tu kita tengok apa berlaku. Tu antara tanda-tandanya. Anda boleh tengok ikan kaloi anda dia naik. Kalau dia asyik naik je, maknanya ada sesuatu yang berlaku lah. Anda kena guna garam biru lah. Ni lah. Kawan tak naik lagi dia tadi. Dia asyik naik lah 3 kali ni. Mana ada masalah lah. Ni boleh lah untuk guna garam biru. Macam tu je. Anda boleh tengok ikan tu asyik naik ke atas lah. Itulah boleh guna garam biru. Ataupun anda boleh tukar air ni sikit. Masuk garam biru sikit. Okey kan.